kita perlu faham bahawa Nabi SAW sabdakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wa rajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang lelaki, seorang suami menjadi pemimpin dalam rumah tangganya dan ia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia pimpin. Namun hari ini kita lihat bukan sedikit, bahkan ramai daripada suami-suami yang tak berani menegakkan kebenaran di tengah keluarganya sendiri. Boleh jadi kerana mungkin muruah dia dah jatuh di hadapan isteri, kerana rumah yang dia tempatkan itu isteri yang beli, semua keperluan operasional dalam rumah tangga tu isteri yang cover, sementara suami hanya melepak saja dan suami tak ada buat apa pun, sehingga suami itu tak ada muruah di hadapan isteri. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Naiknya power seorang suami di hadapan isteri dan ahli keluarga apabila suami rajin dalam mencari nafkah. Jadi kalau seandainya suami dia malas nak kerja dan mencari nafkah, di dunia suami seperti ini tak dipandang oleh isteri, maka di akhirat jauh lagi teruk keadaannya. Kerana Nabi SAW katakan, setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dipimpin. Lalu macam mana seorang suami yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, dia tak berani menegur isterinya yang terpesong. Isterinya mendedahkan aurat, anak perempuannya, anak daranya mendedahkan aurat, kemudian pergi ke hulu hilir dengan anak bujang orang, kemudian anak lelakinya sibuk dengan main game dan kemudian tinggalkan solat, dan banyak perkara-perkara yang lara dibuat oleh anak-anaknya. Tak ada power sikit pun seorang ayah menegur isteri dan anak-anaknya. Maka diamnya suami ketika itu menyebabkan ia binasa dunia akhirat.